Kita akan ambil bisikal lajak, bisikal pacak kan. PC tu tak tahu lagi lah. PC tu mungkin next content lah, okay. Kat sini condition memang teruk mat. Dan body ni kan, kita akan siapkan semua ni kan sebelum raya mat. Kita akan story abang Wamyun ha. Hello gang, welcome back lagi to my YouTube channel. What's up? Ini selamat berpuasa kepada yang puasa. Okay, betul, selamat berpuasa kepada yang puasa. Dan yang tak puasa tu kan, orang tak puasa, ni sihat je. Okay, untuk konten kali ni kita akan buat video cat-cat basikal. Kita akan comeback balik basikal. Kita akan ambil balik basikal lajak, basikal pacak kan. PC tu tak tahu lagi lah. PC tu mungkin next content lah, okay. Kita akan comeback balik. Lagi-lagi kita akan ambil basikal pacak dulu lah, untuk saya pergi solat tarawih. Untuk saya pergi solat tarawih kat surau, kat masjid apa semua kan. Jadi jom kita tengok condition bike dulu, okay. Kita tengok condition bike dulu. Tapi untuk video kali ni kita ada sponsor. Sponsor untuk kali ni ialah Nets Malaysia, okay. Yang mana terima kasih pada Nets Malaysia sebab sponsor. Dia bagi je, macam sama je bagi dengan sponsor kan. Kita tengok condition bike. Okay gang, ni lah condition bike tu kan. Oh, nampak. Ni basikal ni kan, memang kalau pacak ni tengok, dia punya seat dah. Seat dia ni, dekat tempat-tempat lain tak ada gang. Seat ni memang legend. Dekat Thailand pun tak ada jual. Okay, nampak condition dia kan. Yang ni sebelum gang, yang ni sebelum. Yang ni sebelum. Sekejap lagi kita akan cat-cat tengok. Sekarang ni hujan mat, hujan. Macam mana nak cat-cat? Ni lah condition dia. Seat ni mana? Seat ni memang legend lah seat ni. Okay, ni rim semua lagi kat sini condition memang teruk mat. Tapi jangan risau, sebab kita ada cat daripada Nets Malaysia, okay. Dah tengok nanti. Yang ni condition ni sebelum lah. Yang ni sebelum lah. Tadi saya baru je gang beli rata pasyak untuk kita nipiskan bahagian-bahagian ni. Tengok yang ni, kita akan nipiskan body ni kan. Kita akan siapkan semua ni kan sebelum raya mat. Kita akan siap semua ni sebelum raya. Okay geng, so tadi yang kalau hampa tengok tadi kan, tadi ada seat betul dengan tayar belakang tadi kan. Jadi kita dah cabut dah. Jadi saya dah cabut dah. Seat ni untuk gosok-gosok lah, pakai rotah pasyak kan. Okay, ni rotah pasyak dah. Tak tahu lah, pasyak abang main beli lah, tadi tak fikir pun. Tadi kita akan, walaupun hari ni hari hujan kan, tapi kita tetap buat sebab besok nak cat dah geng. Sebab besok kita nak cat dah, kita kena siapkan basikal ni kan. Okay. Seorang yang mencuba menggoreskan sesuatu dengan tinta, karena aku lebih gemar berkomunikasi melalui pena dari berkata hingga menjadi aksara kata. Okay geng, so yang ni dia dah siap dah. Tengok dia punya body dia macam mana kan. Balik dia macam mana mat. Dia punya kita dah guna atas pasyak tau. Atas pasyak orang ada kat sini. Awak bising sangat ni. Okay, kita dah siap dah. Kita tengok dia punya ni merelik dah kan. Tengok dia punya ni dah okey dah. Tapi kita akan sambung besok lah untuk cat. Sebab hari dah nak hujan dah, semakin lebat mat kan. Jadi kita dah siap-siap dah ni. Jadi kita sambung besok. Kita cat silver dulu, kod utama, sambung warna. Cuba teka warna apa kan. Warna ni link benda lain-lain. Sebab ni basikal pacak kan. Jadi kita buat biasa-biasa je. Kalau basikal pacak tu dia link sikit lah, dia special sikit lah. Jadi jom kita biasa je. Kita akan gosok-gosok balik. Lepas tu kita akan basuh-basuh sikit.
Kita akan buat style Pantai Timur lah geng. Lepas tu kita akan bodies. Kita masih lagi memakai alloy. Kita masih lagi pakai alloy lah. Tak boleh pakai engkai sebab berat. Ataupun tunggu rim lah. Tunggu rim 5 batang kan. Tapi untuk sekarang ni kita fokus no. Yang ni pun dah bengkok dah geng. Tapi tak apa, kita pakai sementara je ni. Kita akan aku tak boleh bising-bising ni. Okay, kita akan buat silver biasa je. Kita akan buat standard macam ni balik kan. Tapi dia clean lah. Clean. Okay, jom kita besar-besar sikit. Seorang yang mencuba menggoreskan sesuatu dengan tinta, karena aku lebih gemar berkomunikasi melalui pena dari berkata hingga menjadi aksara kata yang amat bermakna. Okay geng, hari ni hari kedua buat projek basikal ni. Awak bising sangat ni. Okay, tengok lah. Tengok ni. Semalam tengok dah kilat-kilat lah mouse lah. Dia punya ni dah licin lah sebab atas pasiak kan. Jadi yang ni sebelum. Jadi kita akan cat. Cuba teka guys warna apa kita nak cat. Yang ni semua dah licin ni. Kita akan cat. Guna cat daripada Infinity Spray Paint from NYX. Nanti aku dah sedia ni video khas unboxing dan macam mana nak dapat cat ni lah. Nanti aku dah siapkan nanti. Pergi tengok video tu. Okay guys, so nak sambung yang part yang macam mana aku boleh dapat hadiah tu kan. Okay lah, dia bukan hadiah, dia macam giveaway dah, sama lah dia giveaway. Okay lah, aku dapat kan. Okay, cerita dia macam ni. Aku cerita sikit je. Sebab sekarang ni kan bulan puasa kan. Jadi bulan puasa kita kena cakap sikit-sikit je. Kita kena cakap sikit-sikit. Okay, cerita dia macam ni. Petang tu aku buka handphone kan. Main handphone. Lepas tu buka lah Instagram. Buka Instagram. Lepas tu aku jumpa dia ni atas sekali kan. Story Abang Wamyul Abang Wamyul kan. Lepas tu aku tekan lah story tu. Lepas tu dia cakap kan, siapa nak hadiah kan, DM dia. Betul aku saja-sajalah nak hadiah kan. Kita siapa nak hadiah kan, DM lah dia. Lepas tu aku pun DM dia kan. Lepas tu dalam beberapa minit macam tu kan, 1-2 minit tu kan, dia reply message. Dia suruh bagi alamat lah. Dia suruh bagi alamat bagi semua. Lepas tu aku pun bagi lah. Bagi-bagi kan. Lepas tu tunggu je lah kan. Tunggu dalam 2-3 hari kan. Lepas tu sampai macam tu lah dapat. Nah, terima kasih lah kepada Abang Wamyul dengan Next Malaysia. Memang terima kasih sebab bagi ni percuma. Ni macam sponsor. Macam nak buat projek kan, betul lah sponsor. Okay, jadi siapa nak sponsor boleh PM IG ni lah. Apa-apa pun sambung part tadi balik. Okay, hadiah tu ni lah. Hadiah tu kan, tengok apaan besar kau ni. Ya, tengok di sini dia ada tulis surat kan. Dia ada tulis surat ni daripada NYX Professional. Okay, bila NYX Professional, congratulations. Percuma dia kata, spray paint percuma amat. Ada tulisan betul kat sini yes. Jadi jom kita unboxing lah. Kita unboxing biasa je mak. Memang terima kasih lah kebenaran. Terima kasih sangat. Ini buat biasa-biasa okay. Kita buka ni. Kita kena buka ni. Terima kasih lah. Kita bukan buka sutik. Sekejap kita bukaan je. Kalau buat kerja sebelah tengah ni dia payah sikit. Ini akan melo dulu. Okay, dia buka dah yang bubble wrap yang besar kan. Tapi kat sini dia dah bagi dia tunjuk IG dia lagi. Okay. Korang boleh pergi follow cepat dekat Facebook dia. Net Malaysia. IG dia
Niats Malaysia. YouTube dia Niats Malaysia. Lepas tu boleh scan lah kat sini. Okay, sini dapat scan. Okay, sini tu guys. Okay, jadi kita okay guys, so kotak dia kan, kotak dia macam ni lah tu. Memang solid lah macam ni. Memang terima kasih betul lah. Terima kasih dekat Niats ni lah. Tengok kotak dia kan. Uish, memang premium lah. Yang tu sotik-sotik, bukan kilat sotik. Okay, ni dia dah tunjuk ni kat sini. Kita boleh potong sini. Kau tekan je. Aduh, ni function ni untuk apa ni? Okay. Dia suruh buka macam ni je. Wow. Sekali lagi. Bek. Wow. Terima kasih Nets. Ini buka macam tu, dia kena angkat ni dulu. Kau tengok dia punya ni macam mana, dia punya box lah. Yang ni aku boleh cat dekat bicycle ajak satu lagi tu. Yang ni cat bicycle ajak satu lagi. Yang ni tak tahu. Yang ni kita akan buat sport wave, okay? Yang ni kita akan buat sekali hari tutun. Yang ni clear. Yang ni untuk cat rumah. Yang ni untuk aku punya cat seat. Memang terima kasih. Okay lah, kita ambil ni lah, cat kawan-kawan kan. Wow. Okay. Kita baikkan sikit. Yang ni tu punya ni, cat dia macam ni lah tu. Kod dia 33 red. Cat macam ni dapat percuma amat. Dekat mana lagi nak ada kalau bukan dekat tak pandai-pandai lah, cari sendiri kan. Cat macam ni dapat percuma, bukan dapat satu je. Okay, dapat dua. Okay, bukan dua je, dapat 3. Yang ni warna apa? Ni warna green lah. Dia ketunjuk cara-cara nak guna dia. Okay, apa ni silau ni, direction, arahan. Make sure the surface is clean. Dia dah bagi tahu dah tutorial nak guna dia macam mana. Yes, okay. Wow, yang ni warna hijau tak silap. Petronas. Warna kegemaran ni, ya Allah. Petronas. Bukan dapat 3 je, tapi dapat 4. Yang ni dia lah silver. Silver ni untuk kita undercoat layer pertama. Okay, memang projek kita disponsor penuh oleh Nets. Sponsor kita disponsor penuh. Yang ni ialah black. Bukan dapat 4, tapi dapat 5. Tapi siapa kata dapat 5? Dapat 6. Yang ni ialah warna susu. Dia bukan warna putih, dia warna susu. Okay, nampak dia bagi tutorial macam biasa. Hold on the silau ni. Hold the at least 25 cm away from the surface. Caution, arahan. Direction pun arahan ke? Apa beza dia? Lepas tu yang ni warna susu mat. Tengok tu, susu. Bukan dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terima kasih dekat Nets. Okay, Nets. Lepas ni apa-apa kalau nak collab kan, just DM IG ni, okay? Ataupun nombor kita ada dah. Jadi nak collab boleh PM terus. Seorang yang mencuba menggoreskan sesuatu dengan tinta, karena aku lebih gemar berkomunikasi melalui pena dari berkata hingga menjadi aksara kata yang amat bermakna. Kadang mulut tak mampu berucap sepatah kata, tapi ekspresi rupa bisa kau rasa apa artinya. Pendiamku hanya sementara, but one moment without realizing that I was there, happy in my own. Kita bisa muncak tadi.